mata geram. He's starting to cry. Kaish. Geram tu. Lagi ready. Oh no. Kamu. Dia birthday ke? Siapa kau? Dia bukan tidur, dia tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi channel Aisula. Kai dah pergi mana ni Caya? Kai dah siap-siap dah guys. Outfit dia for today color white. Gemoynya. Berat dia sekarang. Kan Bikan? Ya, saya dah tak boleh pegang sarung tangan dah. Saya yang mak dia pun tak larat dah. Sengit badan ni dukung sebelah ni gini. Ni, dek ke mana dek? So kita buat konten apa ni? Hari ni saya dengan bini saya nak bawa Orang. Kaish pergi jumpa friend. Yeay! Nak bawa pergi jumpa friend. Sebab hari tu birthday dia. Friend datang ni birthday kawan. Dia lah pula kena pergi. Betul. Kita orang pula lah hadir. Ya, kat tangan saya ni. Hadiah untuk friend. Betul. Emas ya. Alhamdulillah. Sebabkan mak-mak suka emas, so kita bagi emas juga. Kaish nak jumpa Tengok ni friend. bedok mutih. Tengok. Dia tak sabar dah tu. Dia baru bangun sebenarnya. Ya. Kaish nak jumpa friend. Sabar guys. Dia baru bangun biasalah. Yeah, so kita orang dah siap dah. Hari ni tema dia color apa ni, oi? Color putih White, ataupun white. white. So setelah kita jumpa kawan-kawan Kaish yang dekat sana. Betul. Ada Lara, ada Naira, ada Rias. Lagi siapa ada? InsyaAllah ada ramai lagi. Ada ramai lagi friend ada kat sana. Okay, saya Mami. Tengok. Handsome-nya dia, baju ni dah ketat weh sebenarnya, nampak? Jadi kan kita dah siap apa semua. Barang yang nak dibawa pun kita dah prepare dah, alhamdulillah. Allah bagi rezeki, kita berkongsi rezeki dengan untuk orang lain pula. Okay? Bye. Bye-bye. Jumpa Kita dah lagi. pergi dah. Bye. Cepatlah, bye-bye. Bye-bye. Bye. Salam. Salam. Goodbye. Kiss daddy. Kiss. Panda. Kiss Mami, kiss Mami. Kiss mami. Kiss. Ni Sekejap, Mami mami. nak. Mami pula. Mami lah pula. Lagi daddy. Oh no. Panda. Dia panda. Mami nak. Kiss mami. Kamu. Okay. Okay kita sambut je lagi. Let's go. Jumpa friends. Hai. Ni kakak ke adik? Kakak. Kita dah sampai guys. Baru sampai. Comel. Adik kan? Betul. Tadi jumpa kakak dah. Sayang, no, sayang. Dia nak mami dukung Nak mami dukung. Ni nak jumpa. No, dia nak aku. Dia boleh. Baliklah. Nampak macam sama ke bukan? Tak. Putih. Nampak tu. Comelnya. Geri aku. La. Pakodot baju. Comel. Tuan dia ni. Tengok ni saya dengan siapa? Friend ni sat susu dah tu. Tak ada apa-apa lagi dia sat susu dah. Tu. Hai, comelnya. Ini friend. Orang sebab anak kita mengamuk. Tak apa, baby demam. Baby L demam. Ini mana
mamanya. Pula ni. Hah, tu. Saya susu dia. Tengok baby. Adik. Sana mama. Makan dengan friend. Mama cakap. Cuba mama pegang. Ini pun. Ini berapa bulan ni? Berapa bulan dah? Saya 17 hari bulan ni setahun. Setahun dah juga kan, Win? Sebaik. Girl, berdip girl, demam. Okay, cepat sihat tau, sayang. Pipi dia pun merah tu. Si dekat ruang tamu tu. Diorang nak pergi klinik, nak pergi hospital. Bawa terus Elara. Saya Sebab panas sangat ni. benda gitu cakap pun benda gigi. Dia balik pada JP. Ya hari dia balik tu tiba-tiba demam hasil pagi. Mama sejuk angin luar tu kan. Lah, ke hotel ke. Sampai Rumah dia satu pada pagi. hotel. Dah JP. Lalu-lalu. Pergi JP. Betul Pahat tak? Balik balik tu. Duduk kan? Tak, Fira suruh. Ni takut. Ya. Syiam baby girl. Syiam baby girl. Di mana tapi dia lapis ni tu. Nampak adik? Sedihnya. Sedihnya. Sedih. Malaysia. Aku tengok. Dia punya mulut naik ruam. Macam apa kau? Dia bukan tidur, dia tak cakap. Cakap lanjut, dia bukan macam tidur duduk cakap. Terisau, dia ibu mengandung. Lepas tu nak dukung. Nak bagi berjakit rupanya. Dia dah tidur. Ya, nak tidur tu. Time nak tidur dah tu. Tak apa. Awak cemoy. Ada malu ke? Malu ke? Kakak cantik ni. Malu ke? Kau dah ada kencing. Awak adik, apa nama dia? Hai. Kita nak tunjuk muka dia. Dia nak tunjuk muka. Dia malu. Macam opat. Yang kena cemburuh. Ni Hagi Maru kedua ni selepas ganda ni. Kau perlu terus. Dia nak kasi orang. Dia nak dekat surat dia sebab dia mau perempuan cantik. Dia okey. Apa nama dia? Kaish. Nak tengok Arin. Jadi Cik Win. Ya, jangan ganggu. Kaish. Berat kan? Opa. Tapi berat. Pipi dia. Ya, pipi dia bulat. Macam makanan. He started to cry. Kaish. Geram tu. Kena abuse. Okey. Dia nak kena dukung dengan si perempuan ke apa ni? Girl Kaish. Lelaki dulu. Bye. Hey. Dia pelik lah muka dia. Macam mana muka dia? Dia macam apa ni? Gatal. Terima kasih untuk bapa Aina. Hati yang baru jam gatal. Oh, dia tak suka dia tarik. Sorry dia. Salam. Agak lenguh je suku dia weh. Aku try. Rasa suka Kasar jangan menyesal, okey? Sangatlah. Give me five. Dia pandai Nak kasi orang. Give me five. Kita mata. Give me five. Weh, dua kali anak aku ni. Ni mami. No. Kaish tu friend. Kaish friend. Apa? Abang nak ambil gambar bagi. Salam. Woi, posing weh. Nampak tu. Memahami. Mak dia kat sini. Dia suka makan. Ini anak nombor 2 saya. Baby bye. Dapat jap. Mula lah yang saya ambil. Makan aiskrim. Mana saya?
No manis-manis sangat, okay? Sikit-sikit je, okay? Patut pun. Oh, pandai. Pandai. Bagi Mami bagi tau Daddy. Daddy, tengok Ais ni. Alah sayang, pandai ni. Sedapkan dek. Siap makan dengan kon tu. Syah, makan aiskrim punya. Nanti kas boleh jadi dengan F. Mata, bentuk geram. Mulut tak bunyi. Mulut tak bunyi. Bergerak dia. Tia memang tak urut dia nak dukung. Abang tak rasa sebab Ella Betul. Tapi dia ngatuk dah ni. Ngatuk dah. Awak baik, awak faham mengalah. Awak tak kisah, awak ada banyak mainan kan? kakak dia tak ada. Kakak dia no. Berebut lagi tu. Dia pergi tu lah. Dia nak tepung ni. Nak tengok macam ni. Dia nak kau nak. Kais nak pergi dah. Hura-hara. Kais nak. Pagi kat Kais. Thank you. Besarnya. Sebab apa? Sebab dia tak suka lelaki. Betul, dia tak suka lelaki. Lepas tu ngaruh macam mana? Tengok ni, Syumi rambut dia. Baru buat dia. Baru rambut dia tu. Baru buat dia. Alah, Senyak kan? Ada. Jadi long. Yang jaga mu ni. Masa kecil kita orang buat balik awak tau. Jaga awak. Sehari lah. Jaga. Jaga kau tu. Ada ya jenis lupa sayang kan. Balik dah. Dia buat aku. Dia semua gitu be. Dah tengok belakang. Ni. Bye Isha. Mula pula rindu Isha. Bye. Ibu dah balik. Ini balik ya. Ini 30 minit ya. Mak laki ni. Kata bila boleh jumpa pula. Mari sini salah ya. Satu. Dia balik satu. Sekali jumpa makan comel. InsyaAllah ada akan dia. InsyaAllah ada rezeki. Bye. Nanti ajak tau. Guys, nampak tu. Jom balik. Ada dah pukul 12 dah ni. Hai. Ui lagi.
Terima kasih, Mon. Terima kasih. Bye, Tia. Bye, terima kasih. Ibu mana demo tu? Kejap saya